استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. Hormati Tuan Nazir, Timbalan Nazir, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli dan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini sekali lagi dapat kita meluangkan masa, menggunakan masa kita yang ada, yang berbaki untuk berada di dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kita tidak lalai dengan dua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kebanyakannya manusia lupa dan lalai kepada Allah. Kedua nikmat itu kata Nabi ialah as-sihhatu, nikmat sehat, dan yang keduanya wal faragh, itulah nikmat kelapangan masa. Dan alhamdulillah kedua-dua nikmat itu kita gunakan sebaik mungkin pada malam ini. Sementara menunggu masuknya solat fardu isyak, kita isikan dengan masa untuk mendengar perkongsian, bercerita berkaitan dengan sirah Nabi dan juga sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan malam ni kita masih lagi berada pada kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita berada pada tahun ke-5 Hijrah. Dulu masa zaman Abu Bakar pun kita dah lalu 5 Hijrah. Zaman Umar pun kita dah lalu 5 Hijrah. Zaman Osman pun kita dah lalu 5 Hijrah. Tapi POV-nya lain-lain. POV Ali lain lah dalam perang Khandaq ni, ataupun tahun 5 Hijrah ni. Nanti kita pergi tengok pula nanti dalam kisah lain pula, sahabat-sahabat lain pula, kita cerita sekali lagi tentang 5 Hijrah ataupun perang Khandaq lah yang paling besar kat situ berlaku. Tetapi kita tengok POV yang lain pula, supaya POV yang kita tengok ini kita boleh apply dalam kehidupan kita. Mungkin POV-nya sama dengan kita, oh macam ni rupanya para sahabat lalu, macam ni rupanya Nabi lalu. So kita dapat jawapan melalui sirah yang kita pelajari. Dan kita masih lagi menggunakan kitab Ashabul Rasul karangan Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Telah 3 sahabat kita bicarakan tentang riwayat hidupnya, Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Dan sekarang kita berada pada sahabat yang keempat, yang juga merupakan sahabat yang terakhir dalam Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, khalifah yang keempat. Tapi kita belum masuk lagi zaman pemerintahan dia. Kita masih lagi berada di fasa Nabi SAW berada di Madinah. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, kita dah tahu dah bagaimana Ali bin Abi Talib antara yang menjadi orang yang rapat dengan Nabi. Sebab waktu tu Ali baru 10 tahun ketika Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Masih muda, masih budak.
Tetapi bukanlah bermaksud budaknya Ali ini sama macam budak zaman kita hari ini, lain. Tak sama. Tapi dalam keadaan kita tahu mereka matang lebih awal zaman tersebut, sehinggalah nanti masuk zaman Nabi SAW diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Sayyidina Ali masih ada, cuma waktu tu POV Sayyidina Ali tak banyak sebab dia baru 13-14 tahun. Jadi tak ada lah perkara-perkara yang berat terkena kepada Sayyidina Ali. Bahkan ayahnya masih hidup, Abu Talib. Abu Talib ni bukan saja menjaga Nabi SAW, malah jaga seluruh keluarga. Dan orang tak berani berjumpa dengan Nabi SAW selagi Abu Talib masih ada. So, bayangkan yang Nabi itu adalah anak buahnya saja, Ali ni anak dia. Lagilah orang tak berani untuk menyentuh anak-anak kepada Abu Talib. Sehinggalah nanti Abu Talib meninggal tahun 10 kenabian Nabi SAW. Usia Nabi waktu itu dah 50 tahun. Jadi orang pun start mula ancam Nabi lebih lagi. Khadijah binti Khuwailid juga meninggal dunia. Tak ada lagi dah orang-orang yang mereka kena hormat, orang-orang yang mereka takut, tak ada lagi dah. Dan akhirnya berlakulah penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Ali bin Abi Talib antara menjadi orang-orang yang kuat berada pada penghijrahan Nabi. Mana orang-orang yang ada bersama dengan Nabi ketika Nabi berhijrah, tapi bukan bersama-sama berhijrah tu, tapi dalam cerita hijrah Nabi itu ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berada di rumah Nabi SAW, duduk dan tidur di atas katil Nabi untuk mengkaburi mata orang-orang kafir Quraisy, dan akhirnya berjaya. Sehinggalah nanti Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Ali pun sampai ke Madinah, maka Ali dikahwinkan oleh Nabi SAW dengan anak Nabi yang terakhir, wanita yang bernama Fatimah binti Rasulullah. Maka kahwinlah Fatimah dan juga Ali, lahir 5 orang anak. Popularnya Hasan dan Husain lah. Tapi ada lagi Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum. Semua antara anak-anak Fatimah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tahun 2 Hijrah berlaku perang Badar, seperti mana yang telah pun kita ceritakan pada kuliah yang lalu. Ali ada dalam perang Badar itu. So Ali bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy yang Nabi menghantarkan 3 orang daripada kalangan orang-orang Islam, iaitulah daripada kalangan keluarga Nabi juga, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris, sepupu Nabi. Al-Haris tu pakcik Nabi SAW. Jadi 3 orang ini bertempur dulu sebelum peperangan meletup yang besar ni. 3 orang ni dulu berhadapan bertempur dengan 3 orang wakil daripada orang kafir Quraisy, itulah Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan juga Al-Walid bin Uqbah. Jadi 3-3 tu mati dalam perang Badar ketika mana berlakunya mubarazah ni. 3-3 mati itu adalah orang kafir Quraisy lah. Dan kita pun tahu Sayyidina Ali bin Abi Talib antara yang memang paling keterhadapan sekali dalam mana-mana peperangan. Satu baru ni bila saya cerita tentang umur Ali bin Abi Talib, ada yang terkejut dia kata. Maksudnya Ustaz, pada waktu zaman peperangan ni Ali baru 20-an lah, maksudnya 24, 25 macam tu. Ya, masih muda. Masih muda. Nanti kita nak masuk tahun 25 Hijrah ni pun, tahun 5 Hijrah ni pun Ali baru berusia 27, 28 tahun. Muda lah maksudnya kan, berbanding dengan Nabi. Nabi dah dekat 60. Berbanding dengan Abu Bakar dekat 60. Umar jauh sikit, Tapi berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain mungkin dah 40 tahun, 30 tahun pada waktu itu. Tapi Sayyidina Ali di antara yang terpaling kehadapan sekali dalam mana-mana peperangan. Jadi termasuklah perang Badar, termasuklah perang yang kita akan ceritakan pada malam ini pada tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah berlakunya perang Khandaq, jadi kita akan ceritakan full cerita berkaitan dengan Khandaq ni dan di mana Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian tahun 3 Hijrah berlaku perang Uhud, tak banyak sangat POV Sayyidina Ali bin Abi Talib. 4 Hijrah berlaku perang Bani Nadir, dan juga 5 Hijrah yang kita dah ceritakan pada keadaan tadi, awal tadi, iaitulah kita akan cerita berkaitan dengan perang Khandaq. Okey. Perang Khandaq ini berlaku adalah ketika mana 2 peperangan sebelum ini orang-orang kafir Quraisy tidak berjaya mengalahkan Islam. Itulah tujuan mereka membalas balik kekalahan mereka sehingga terjadinya perang Khandaq, atau nama lain pada perang Khandaq ini perang Ahzab. Sama lah tu. Perang Khandaq pun dia, perang Ahzab pun dia. Dan kenapa ada 2 nama Ustaz? Perang Khandaq ialah bermaksud perang parit. Khandaq tu maksudnya parit. Nanti kita akan tengok macam mana boleh timbulnya ataupun boleh terjadinya parit ni.
Perang Ahzab ialah perang bersekutu. Ahzab tu maksudnya geng, bersekutu. Sebab waktu perang Ahzab bukan Nabi bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy sahaja, tapi Nabi bertempur dengan orang kafir Quraisy, Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan, juga termasuklah orang-orang munafik. So mereka bergabung seramai 10,000 tentera, ramailah. Dan peperangan itu berlangsung selama 40 hari. Dan 40 hari itu tak berlangsung pun seperti mana perang Badar dan perang Uhud. Nanti kita akan ceritakan. Tak bertempur pun, tapi ada yang mati, ada yang syahid. Nanti kita akan tengok lagi. Tapi dalam keadaan perang Khandaq ni berlaku bila setelah dua peperangan tadi itu, perang Badar, perang Uhud. Perang Badar tahun 2 Hijrah, perang Uhud tahun 3 Hijrah. Perang Khandaq berlaku tahun 5 Hijrah. Dan ini sahaja peperangan yang Islam hadapi berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. 3 ni je. Lain tak ada, lain semua perang luar. Ada perang Bani Mustalik, ada perang Mu'tah, perang Hunain, semua luar. Dengan orang kafir Quraisy 3 ni saja. Kemudian 3 tahun hadapan lepas perang Khandaq berlaku pembukaan kota Mekah. So sepanjang tempoh pelepas perang Khandaq sampai pembukaan kota Mekah tak ada perang lagi dah. Ini peperangan terakhir di antara Islam dan juga orang kafir Quraisy. Tapi peperangan Badar dan peperangan Uhud berlaku dan ramai yang mati dalam peperangan tersebut, dan Islam ramai yang syahid. Perang Uhud paling ramai, 70 orang. Perang Khandaq 14 orang saja yang syahid. Maksud Sa'ad bin Khusaimah yang berikan tumpang rumah Nabi ketika di Quba. Dia ketika di Quba Nabi tumpang 2 orang rumah, Kulsum bin Hadam dan juga Sa'ad bin Khusaimah. Sa'ad bin Khusaimah itu nanti syahid dalam perang Badar. Tetapi setelah mana berlaku perang Badar, orang kafir Quraisy tak puas hati dengan kekalahan itu, mereka plan satu lagi, itulah peperangan Uhud. Dan waktu ni ramailah 3,000 orang yang mereka bawa, yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan bin Harbin. Dia Abu Sufyan ni masuk Islam, cuma waktu ni belum lagi. Juga tidak menang pada waktu itu. Walaupun kita tahu Islam kena serangan handak ataupun attack tanpa isyarat pada waktu itu, tiba-tiba dia datang serang, akhirnya ramai yang syahid pada waktu itu, serangan kedua tu. Tapi Islam masih tak balik. Nabi kata jangan balik, kita tunggu sini, sementara tunggu tu uruskan jenazah sahabat-sahabat yang syahid ini, termasuklah Mus'ab bin Umair, ramai di kalangan Abdullah bin Amr bin Haram, ayah kepada Jabir bin Abdullah, ramai di 70 orang, Hamzah bin Abdul Muttalib, sementara menunggunya orang kafir Quraisy datang balik, tapi tidak datang. So ini menunjukkan mereka tarik diri. Masih lagi tidak puas hati dengan peperangan Uhud, sebab matlamat utama mereka adalah untuk nak menamatkan riwayat Nabi, tapi tak dapat. Jadi mereka pun buat plan. 2 tahun kemudian berlakulah perang Khandaq ini. So macam mana boleh berlaku perang Khandaq? Rupanya damailah di kalangan orang-orang Bani Israel, orang-orang munafik. Mereka sepakat sebenarnya berjumpa dengan orang-orang Quraisy ini, masih lagi diketuai oleh Abu Sufyan bin Harbin ini, untuk buat satu sepakatan. Pakatan ni gabung, kita pergi serang Madinah. So waktu ni ramailah 10,000 orang, 10,000 tentera, orang-orang musuh Islam ni. Islam kumpul 3,000 je, tapi itu pun tak cukup 3,000 tu. Maksudnya 3,000 ni adalah yang ada lah on off, sebab termasuk dalam kalangan 3,000 tu ada di kalangan Bani Quraizah. Dan kita pun tahu Bani Quraizah pada perang Khandaq awalnya memang nak bantu Nabi. Tapi bila dia dihasut oleh Bani Israel yang lain, antaranya Bani Nadir, mereka tak pergi. So kumpulan Nabi makin kecil. Tapi itulah yang menyebabkan bahawa mereka buat persiapan. Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain, mereka buat satu persiapan sebab mereka dengar dah akan ada serangan lagi selepas daripada ini. Maksudnya lepas ni akan datang lagi. So Nabi panggil semua para sahabat yang kanan-kanan lah, bukan semua, yang kanan-kanan ni, yang pernah ada pengalaman. Nabi tanya, kita ni akan bertempur lagi. Cuma waktu tu tak disebutkanlah perang Khandaq ni. Perang-perang ini diberi nama setelah tu, bukan waktu tu. Tak ada lagi. Lepas daripada Nabi dah tak ada, para sahabat dah, barulah ada nama-nama tu semua. Jadi pada waktu tu Nabi kata kita bersiap sedia saja. Dan waktu ni lah Nabi minta para sahabat memberikan idea, cadangan. Apa yang perlu dibuat, sebab kita dah tempur 2 kali dah dengan orang-orang kafir Quraisy ni. Perang Badar dan juga perang Uhud. Tapi kali ni Nabi dengar mereka akan bergabung dengan yang lain-lain ni, Bani Ghatfannya, dengan Bani Israelnya, yang mereka dah halau keluar.
Bani Israel yang Nabi tempur ni adalah dua kalangan Bani yang Nabi pernah halau mereka dulu dalam Madinah. Sebab di Madinah ada 3 Bani Israel, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Tahun 2 Hijrah Nabi dah halau dah Bani Qainuqa ni. Kenapa Nabi halau dia? Sebab mereka khianat. Mereka telah buat satu kekacauan dekat pasar Madinah sehingga menyebabkan satu orang lelaki tamat riwayat. Mereka kacau dan akhirnya tamat riwayat dekat situ. So Nabi marah, kenapa pergi buat macam tu? Kenapa ganggu wanita Islam kat situ? Jadi Nabi pun kepung ke perkampungan Bani Qainuqa dan mereka surrender, mereka lari keluar. Nabi suruh mereka keluar. Tahun 4 Hijrah berlaku pula pengusiran Bani Nadir. Kenapa pula Nabi halau Bani Nadir? Sebab mereka khianat dengan Nabi. Turut sama mereka nak tamatkan riwayat Nabi. Ketika Nabi sampai ke kampung Bani Nadir, Nabi nak minta bantuan dengan sebab adalah bantuan yang Nabi nak minta suruh bebaskan dan merdekakan hamba ni. Tapi mereka buat perancangan untuk baling batu daripada atas bumbung. Ni tak, bulan lepas kita dah cerita dah. Tapi tak jadi sebab Jibril bagi tahu. So Nabi baru dapat tahu benda ni, Nabi patah balik ke kampung Bani Nadir. Tapi mereka Bani Nadir dia cabar lagi Nabi sebab Bani Nadir telah pun diberikan satu kata-kata semangat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ni munafik. Dia Islam luaran tapi dalam tak Islam. Tapi dia berjumpa dengan Huyai bin Akhtab, Bani Nadir punya ketua. Dia kata, jangan risaulah, kalau Muhammad datang serang kau, kami ada, jangan risau. Dia pun tak ada lah lari, tak adalah takut sebab dah ada dah ramai geng. Dah lah dia pun pergi beritahu pada Muhammad, kami tak akan keluar, kami akan duduk sini juga. Nabi marah lah. Nabi kepung ke pengepungan Bani Nadir. Seorang daripada kalangan Abdullah bin Ubay bin Salul pun tak datang. Terkejutlah dia, janji tak datang. Munafik kan, memang kuat menipu lah. Dia tengok dia tak boleh menang. Akhirnya Bani Nadir dikepung selama beberapa belas hari. Akhirnya mereka pula dia surrender dan kena keluar. Dan ini yang nanti Bani Nadir ni nanti berhijrah ke Khaybar. Tak jauh pun. Bukanlah maksudnya jauh pergi ke Syam tu, tak. Keluar daripada Madinah. Tapi nama perkampungan tu adalah perkampungan Khaybar. So nanti akan berlaku perkampungan Khaybar tahun 7 Hijrah. Last. Itu last di antara orang Islam dengan orang-orang Bani Israel, Yahudi Bani Israel. Tapi sebelum nak pergi perang Khaybar ni, inilah antaranya. Yang mereka tak puas hati dengan Muhammad, mereka gabung dengan orang-orang kafir Quraisy. Habis yang tinggal dekat Madinah sekarang pada tahun 5 Hijrah siapa je ada? Tinggal Bani Quraizah saja. Bani Quraizah ni taat dan patuhlah dengan Nabi. Takutlah jadi seperti mana Qainuqa dengan Nadir. Tapi rupanya mereka pun sama, dihasut. Nanti kita tengok sebelum berlakunya peperangan ni semua dah datang, dia pergi hasut pula ketua Bani Quraizah ini jangan campur dengan Nabi. Biar tak apa, kami ada, jangan risau. Itu mereka pun kena tipu juga. Tak ada siapa tolong pun sebenarnya. Nanti kita akan cerita yang tu. Cuma mereka pada waktu ni Nabi SAW dia kena berhadapan dengan ini. Berhadapan dengan orang kafir Quraisy, berhadapan dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani yang lain, termasuk munafik-munafik yang ada. So Nabi minta pandangan kepada para sahabat. Macam mana? Apa cara lain untuk kita nak sekat mereka daripada berlakunya peperangan? Sebab Nabi tak nak perang. Nabi tidak ada berlaku peperangan pun. Sejak daripada Nabi sampai ke Madinah, Nabi bukan orang yang starter untuk nak pergi perang ni. Perang Badar pun Nabi bukan start. Perang Badar adalah untuk sekat rombongan daripada Syam balik ke Mekah. Tapi mereka salah sangka bahawa mereka ingat Nabi yang nak perang. Perang Uhud, mereka yang nak datang serang balik. Nabi tak nak. Jadi perang Khandaq ni Nabi dengar mereka nak serang. Tapi Nabi kata, kami tak nak serang. Kerana kami tak nak perang. Sebab ialah satu kekuatan tak ada. Tak ramai dekat Madinah ni. Dan Nabi takut dekat Madinah ni adalah perkampungan Bani Ansar ataupun perkampungan Ansar, Aus dan Khazraj. So tak naklah berlaku benda-benda yang besar dekat sini. Berlaku pertumpahan darah dekat sini, tak mau. Tapi Nabi tanya jugalah para sahabat apa yang perlu buat. Nabi tanya sahabat ni, Nabi tanya sahabat ni. Tapi yang Nabi tertarik apabila Salman Al-Farisi, sahabat Nabi daripada Parsi. So dulu kuasa besar dunia adalah Rom dan Parsi. Rom ni dekat Syam. Itulah Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. Parsi ni dekat Kufah, Basrah. Sekarang Iraq, Iran. Dulu kuasa besar dunia ni. Tak Rom menang, Parsi menang. Tak Parsi menang, Rom menang. So dua-dua ni lah mereka akan pegang dunia ni. Tapi Salman Al-Farisi ni, dia memang berasal daripada Parsi. Tapi dia lebih banyak dekat Syam. Diulang alik lah. Parsi, Syam, Parsi, Syam, Parsi, Syam. Sebab dia tengah mencari kebenaran waktu tu. Bukan waktu ni lah. Waktu sebelum dia beriman dengan Nabi tu. Dia tanya dekat pendeta-pendeta yang dia belajar, pendeta-pendeta dulu ni orang-orang kitab, ahli kitab. So tahulah, pakarlah dalam Taurat dan juga Injil ni.
So dia pun belajar sampailah pendeta yang terakhir, tok guru dia yang terakhir kata, kau kena pergi Mekah. Kau kena pergi Madinah. Kau kena pergi dekat tanah yang subur ni, Yathrib nama dia, duduk kat situ. Nanti Nabi akhir zaman akan ada dekat situ. So dia pergilah, tu yang dia jadi hamba dekat seorang daripada kalangan Bani Israel tu. Dia menjadi hamba lah. Jadi hamba dekat seorang daripada Bani Israel. Dan akhirnya dia dengar bahawa Nabi pun sampai kat Quba. Waktu tu dia dengar atas pokok. Nanti Salman Al-Farisi kita akan cerita dia. Bini gambar awal. Dia atas pokok, dia dengar tuan dia bercerita kat bawah tu dengan kawan dia. Orang-orang Ansar tunggu ni. Dah ada di Quba tu dia. Salman ke atas pokok dengar. So dia pun pergilah kat Quba tengok. Bila tengok tu yang dia rasa macam, ni lah kot. Sebab dia belajar kan, dia tahu tanda-tanda kenabian apa. Dan guru dia pun ada kata dalam pelajaran dia, Nabi ni tak boleh ambil sedekah, ambil hadiah. Itu nanti, bukan di Quba, itu nanti dekat Madinah. Dia nak test apa ilmu yang dia ada, dia test. Betul ke tidak Nabi akhir zaman. Dan akhirnya dia masuk Islam, Salman Al-Farisi. Tapi cara dia masuk Islam tu, nak lepaskan diri dia, itu yang tuan dia tak bagi keluar tu. Dia kan hamba, so tuan dia tak bagi dia bebas. Tapi Nabi datang, Nabi kata macam mana kau nak bebaskan dia? Melainkan kau kena tanam 300 batang pohon tamat ni kat tanah ni. Sampailah 300 pokok ni tumbuh, baru boleh bebas. So Nabi pun minta sahabat-sahabat semua buat. Itu yang sekarang kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada dipanggil sebagai ladang Salman Al-Farisi. Pergi sana tengok. Tapi bukanlah ladang tu pokok dulu dah tak ada lah, pokok lain tak lah. Tapi situlah tempat dia, tempat di mana Salman Al-Farisi bekerja. Sebelah dia ada satu perigi. Situ tempat Salman Al-Farisi bekerja. Jadi Salman Al-Farisi ni yang bagi cadangan, bagi idea. Dia kata, Rasulullah, kami dulu dekat Parsi, kalau kami nak pegang situasi macam ni, kami buat khandak, kami buat parit. Dan orang Arab lah di Hijaz ni, tanah Hijaz ni, Mekah, Madinah, Taif ni, mereka tak pernah tahu pun kalau nak pegang kena buat khandak, parit. Tak pernah, memang tak ada langsung dalam fikiran mereka. So Nabi kata ni idea yang baik. Sebab nanti kalau orang-orang kafir Quraisy datang dan sekutu-sekutu Ahzab dia datang, mereka tak perasan bahawa ada khandak ni. So memang tak pernah tercapai di akal mereka tentang khandak ni. So setujulah. So setuju dengan cadangan Salman Al-Farisi. Nabi kata, jom kita start gali. Dia gali ni 40 orang sekali gali, termasuk Nabi SAW. Dan gali ni mengambil masa berhari-hari, bukan sehari dua gali. Dan gali, orang katakan, gali kat mana Ustaz? Kata kalau pergi ke belakang Masjid Nabawi sini Masjid Nabawi, kiblat sana, sini Uhud. Sebelah sana kanan Uhud. Kita akan nampak daripada belakang tu bukit Uhud besar. Sangat besar. Nampak ada kalimah Allah tu kat atas bukit tu, ada mereka buat tu, itu adalah Uhud. Yang mana khandak kat mana? Khandak belakang sana. Cuma dia tak nampak sebab dia ditutupi dengan bukit Salak ataupun bukit Silak. Belakang bukit Silak tu khandak. So belakang bukit Silak tu yang ada Masjid Saba'ah dia panggil tu. Masjid Saba'ah tu adalah pos kawalan para sahabat. Ada 7 orang, ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Salman Al-Farisi, 7 orang sahabat. Tapi sekarang tak ada dah. Tinggal 2 ke 3 dah. Dia bukan masjid pun dulu. Dulu pos kawalan, mereka duduk malam-malam, mereka munajat kat atas tu. So perang tak jadi, perang musuh kat sana, Islam kat sini, so mereka tak perang pun. So mereka tunggulah kat situ. Kalau apa-apa hal nanti dia orang masuk ke, dia orang panjat ke apa. So dia adalah tempat munajat masing-masing. Nabi tak kat situ. Nabi belakang bukit Selak tu. Satu ghar, satu gua, dia panggil ghar Sajadah. Tinggi sikit lah atas tu. Pun boleh naik juga. Naik van, naik atas. Nanti boleh naik. Ada satu ghar, gua, dia panggil ghar Sajadah. Naik atas tu. Dan tuan naik pun kat atas tu sejadah banyak. Tapi bukanlah maksud sejadah tu Nabi punya. Bukan. Dia orang letaklah sejadah tu. Untuk solat ke, untuk apa di situ. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan khurafat-khurafat lah. Kita ni kalau tempat-tempat sejarah ni banyak khurafat. Jangan buat-buat benda khurafat. Tahu je tempat sejarah tu okey dah. Ni tempat Nabi munajat 40 hari kat sini. Nanti siang Nabi turun balik. Nabi pergi balik. Duduk dalam ketenteraan tu balik. Malam tak ada peperangan, naik balik. So mereka pun orang kafir Quraisy pun dekat kemah dia orang. Mereka terpaksa tunggu. Nanti kita akan tengok dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab tu cerita pasal Ahzab lah. Cerita pasal peperangan Ahzab. Nanti Allah akan bagi satu ujian pada orang-orang kafir Quraisy dengan angin yang kuat. Tak boleh tahan. Mereka terpaksa duduk dalam kemah. Kemah mereka tu. Jadi peperangan tak berlaku. Cuma ada mubarazah sikit ni. POV Sayyidina Ali. Tak masuk lagi Sayyidina Ali ni. Tapi kita nak cerita pengenalan khandak ni. Jadi inilah dia yang menyebabkan Nabi kata, okey jom kita gali. Panjang.
dalam kitab sirah menyebutkan panjangnya lebih kurang 5,5 kilometer. Lebih kurang lah. Kita nak tengok betul-betul panjang tepat tu kita tak tahu. Dah tak ada dah khandak tu. Khandak tu dah tak ada dah. Tapi panjangnya lebih kurang 5,5 atau 5 kilometer ataupun 5,5 kilometer. Dia punya lebar dia lebih kurang 10 hasta lebih kurang. Lebih kurang dalam pun lebih kurang macam tu jugalah. Cuma nak buat benda tu memang susah lah. So memerlukan masa, memerlukan tenaga. Sampai ada satu masa tu Nabi SAW terpaksa turun juga pecahkan batu. Yang ni yang bila Nabi pecahkan batu tu Nabi kata nanti Syam dibuka. Nabi kata Yaman dibuka. Nabi pecah tu sahabat semua tengok ada benda cahaya keluar. Sebab para sahabat kata Rasulullah kami tak boleh pecahkan batu ni, dia tersangkut di situ. So Nabi pecahkan lah. Pecah keluar cahaya. Nabi kata Syam dibuka. Nabi kata Yaman dibuka. Di Parsi jatuh dan seumpama Nabi sebut gitu. So benda tu adalah isyarat kepada Nabi dan juga para sahabat ke semua negara-negara yang Nabi sebut tu Islam akan masuk. Islam akan masuk. Dan kita pun tahu Nabi sempat tengok satu negara je yang Islam pada waktu Nabi sebelum wafat, iaitulah Yaman. Okay, sebelum Nabi wafat, Nabi hantarkan Muaz bin Jabal pergi ke Yaman. Satu negara ni je. Tapi dua negara lagi ataupun dua kerajaan lagi yang besar Nabi tak sempat tengok. Iaitulah kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi jatuh, Nabi tak sempat tengok. Abu Bakar pun tak sempat tengok. So Abu Bakar wafat saja, naik Umar, baru tercetusnya peperangan Yarmouk. Kita dah cerita dalam zaman Umar dulu. So zaman Umar, Yarmouk berlaku, totally jatuh kerajaan Rom. Tahun depan berlaku peperangan Al-Qadisiyah, totally jatuh kerajaan Parsi. So waktu itulah Nabi SAW pecahkan batu dan Nabi Allah berikan khabar gembira buat Nabi dan juga para sahabat. Dan waktu inilah para sahabat memang sangat-sangat lapar pada waktu ni. Dan ada para sahabat yang melihat, antaranya Jabir bin Abdullah, melihat Nabi SAW mengikatkan perutnya dengan batu. So ada 3 biji batu yang Nabi ikat. So Jabir bin Abdullah ni tahu bahawa Nabi ni sedang lapar. Bukan Nabi saja, malah seluruh para sahabat lapar pada waktu itu. Sebab tahun ni adalah tahun-tahun yang memang Nabi dekat Madinah, dia ada tahun kelaparan, ada tahun tak kelaparan. Nanti kita tengok lepas Hunain, lepas pembukaan kota Mekah, Islam dah ada harta dah, banyak harta rampasan, semua dah ada dah. Sudah tak ada dah kelaparan. Waktu ni masih lagi susah. Makanan pun susah dapat. Jadi Jabir bin Abdullah pun siapkan. Di zaman Jabir kita cerita lebih detail lagi. Tapi Jabir pun siapkan makanan. Tapi Jabir jemput Nabi hanya beberapa orang saja. Tapi Nabi kata jom semua pergi, tak apa. Itu yang pergi tu sampai Jabir pun tak tahu nak cakap apa dah. Tapi mukjizat Nabi SAW, semua sahabat boleh makan pada waktu itu. Okey, habis, selesai. So waktu ni dah selesai dah khandak dah siap. Dan waktu ni hanya menunggu saja masa untuk orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutu mereka datang. Rupanya dalam masa yang sama ada lagi yang satu lagi sebelum kita nak pergi jauh. Dia kata khandak tu tak jauh, Ustaz, 5 km je, kenapa dia orang tak lalu ke depan? Gitu kan. Tentu tuan-tuan, saya sarankan pergi ke Madinah ke, pergi ke Mekah ke, ada muzium. Masuk je semua muzium yang ada. Sebab di muzium-muzium ni lah kita boleh nampak gambaran macam mana mereka dulu peperang ni. Sebab pintu masuk ke Madinah belakang saja. Depan ni semua bukit ni, bukit. Tak boleh masuk. Batu. Bukit ni bukan bukit biasa, bukan bukit Jabal Rumah yang kita pergi medan Uhud tu. Itu boleh panjat. Ini bukit batu, tak boleh panjat. Kuda-kuda yang unta-unta yang dia orang datang dengan bawa harta, tak boleh panjat. Ni semua di depan ni semua tak boleh masuk. Ni Masjid Nabawi, kiblat sana, semua di depan-depan ni semua tak boleh masuk. Pintu masuk belakang sana. So kalau tengok dia punya replika Madinah dulu. So mereka ada buat, masuk je muzium-muzium tu. Sekarang ni pun dah ada dah buku-buku yang keluarkan peta-peta ni. Boleh tengok. So mereka datang daripada belakang sana dan masuk ke situlah tengok ada parit. Tak boleh masuk. So bila dalam keadaan dia orang sampai tu, rupanya dekat sini, dekat Madinah, orang-orang Quraizah rupanya dah dihasut oleh Bani Nadir. So jangan pergi, jangan ikut Nabi SAW, jangan ikut Muhammad, jangan risaulah kalau kena apa hal pada kau, kami ada backup. So mereka rasa mereka boleh menang dalam perang Khandak ni. So yang mereka yakin, kata jangan risau, kau tak payah pergi, kita orang akan bantu kau, sebab kita orang pun 10,000 orang. So dia kata pada Bani Quraizah. So Bani Quraizah pun mulalah cipta alasan. Dia kata Rasulullah minta maaf saya tak boleh pergi, ya Rasulullah minta maaf saya kat rumah tak ada orang, ya Rasulullah minta maaf saya, macam-macam alasan. Yang tadi 3,000 orang yang boleh pergi turut dalam peperangan untuk mempertahankan Madinah, tiba-tiba tak boleh.
Tak boleh pergi dengan macam-macam alasan ada, macam-macam alasan ada. Ini yang menyebabkan bahawa Nabi SAW dia dah rasa lain lah, rasa something wrong. Tapi benda ni Allah akan bagi tahu nanti selepas habis peperangan Khandaq ni. Baru Allah bagi tahu bahawa Quraizah ini rupanya khianat. Tu yang nanti dia halau keluar pula tu. Khianat nanti kita cerita itu. Cuma waktu ni rupanya dah ada dah komplot ni. So Bani Quraizah seorang-seorang tak pergi, seorang-seorang tak pergi. Sampailah mereka datang, orang-orang kafir Quraisy datang, Bani Israel semua datang, Bani Qatafan semua datang. Mereka tak boleh masuk. Sebab ada khandak. Nak kuda pun tak boleh lepas. Masuk bawah pun tak ada orang yang boleh. Lalu, kalau, sebab tu mereka ni bukan tak boleh lepas ke semua je. Ada dah beberapa orang yang akan naik nanti. Cuma, Nabi dan juga para sahabat, dia jaga benteng. Dia jaga benteng tu. Setiap benteng tu ada pengawal. Termasuklah Abu Bakar, Umar, Ali, termasuk semua ada. Nabi semua ada. So bila Khalid Al-Walid belah sana lah, belah Abu Sufyan. Khalid Al-Walid masih lagi belum Islam waktu ni. So dia berjalan daripada hujung sini ke hujung sana untuk cari jalan masuk. Cari. Dalam masa sama Abu Bakar, Umar, semua yang ni sahabat-sahabat Nabi ni ikut je Khalid. Nak pergi mana ni? Ikut. Lepas tu pergi sini pula. Ikut sini. Jaga kawalan tu. Bayangkan tuan, jaga kawalan tu. Sampai Umar datang jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, celaka orang Quraisy. Celaka orang kafir Quraisy. Disebabkan mereka, kita terlepas sembahyang asar." Sini point dia. Sini yang biasa kita dengar tu. Dan Nabi pun kata, celaka orang Quraisy. Kita terlepas sembahyang asar. Dan nak maghrib lah waktu tu. So Nabi Sallam pun terus ambil wuduk dan sembahyang pada waktu tu di luar waktu asar. Jadi ini antara hadis yang sahih berlaku juga di zaman Nabi SAW ketika mana berlakunya kekacauan, bukan kelalaian, kita tak panggil kelalaian, tapi waktu tu tengah berjaga-jaga untuk nak, dia panggil ribat ni. Dalam masalah dia panggil ribat untuk menjaga ketenteraan pada waktu tu sampai mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat asar. So, memang Nabi mencelakakan orang Quraisy dan juga Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan akhirnya Nabi solat pun selepas daripada waktu asar pada waktu tu. Dan siap asar dan jaga lagi macam biasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat tak ada berlaku peperangan. Tak ada berlaku peperangan yang bertempur tu, tak ada. Tapi dalam masa yang sama ada seorang dua yang naik, seorang dua yang lepas. Tak tahulah jalan mana dia orang ambil, tak tahu, Allah Alam. Dia orang mungkinlah tahu saya belok ke situ, tapi naik turun. Ada satu orang laki-laki umur dia 80 tahun dah waktu ni. Nama dia Amru bin Abdul Wud Al-Amiri, nama dia. Amru bin Abdul Wud Al-Amiri. 80 tahun dah. Rupanya pada perang Badar dulu dia kalah. Dia pergi turut serta dalam perang Badar tu. Dia kalah dan dia bernazar untuk menamatkan riwayat orang Islam pada perang tahun depan. Perang Uhud lah. Tapi takdir Allah dia tak berjaya masuk perang Uhud tu sebab dia sakit, tak sihat. Lah umur tua dah kan, 70 lebih 80 dah. Jadi Uhud dia tak pergi. Jadi dia qada'kan niat nazar dia Uhud tadi tu pada perang Khandaq ni. So waktu Khandaq ni umur dia dah 80 tahun dah, 80 lebih lah. Dan dia bernazar untuk nak kalahkan Islam pada waktu tu. So tentera tak boleh masuk. So dia cuba sedaya upaya untuk naik juga. Akhirnya berjaya naik. Bila berjaya naik, pergilah kat sebelah khemah Islam ni. So Nabi ada, para sahabat ada, terkejut tengok dia masuk. Dan Nabi kenal lah dia. Dan para sahabat yang duduk di Mekah pun kenal lah dia orang lama. Bahasa kita kan, dia ni orang lama Mekah, kenal lah. Cuma pada waktu tu dia marah. Dia waktu tu dia kata, aku bernazar dulu untuk mengalahkan orang Islam, tapi aku tak pergi Uhud. Dia kata, hey orang Islam, sekarang ni aku mengajak pada engkau untuk bertarung dengan aku. One by one, dia panggil. Mubarazah, dia panggil. One by one. Siapa di kalangan kamu ini yang boleh berhadapan dengan aku? Mari sila ke depan. So Nabi ada waktu ni, Nabi, Abu Bakar, Umar, semua sahabat-sahabat ada. Dan pada waktu tu tak ada satu orang pun yang nyawa. Nabi pun tak ada pun kata aku, tak ada. Nabi pun diam, para sahabat pun diam. Sayyidina Ali bin Abi Talib pada waktu tu tengok semua diam. Dia kata, ya Rasulullah, bagi aku ya Rasulullah. So Ali berapa tahun? Umur dia 28 tahun, 27 tahun. Sangat muda. Nak lawan dengan 80 tahun. Nabi kata, wahai Ali, tak apa, kau duduk. Sebab lawan kau ini adalah Amr bin Abdul Wud Al-Amiri. Amr ni hebat lah tuan. Kira bahasa kita orang lama yang otai lah, power. Dia ada pengalaman yang banyak. Kau nak berlawan dengan 80 tahun umur dia. Kau baru 20 lebih. Maksudnya bukanlah Nabi nak pelekehkan Ali, tak. Tapi tak tally. Kan? Tak sesuai. Tapi duduk. Wahai Ali, duduk. Kau nak berlawan dengan Amr bin Abdul Wud ni kau? Jangan.
Tapi tak ada orang nyaut. Tak ada orang yang nak boleh berlawan dengan Amr bin Abdul Wud. Sekali lagi Amr bin Abdul Wud kata, siapa yang berani untuk berlawan dengan aku, bangun. Tak ada orang bangun juga. Tengok. Nabi pun dia, sahabat pun dia. Ali sekali lagi, ya Rasulullah, bagi aku ya Rasulullah. Nabi kata, Ali duduk. Yang kena berlawan ni adalah Amr bin Abdul Wud al-Amiri. Sekali lagi Amr bin Abdul Wud kata, pengecut. Semua orang Islam pengecut, tak berani nak berlawan dengan aku. Siapa yang berani untuk berlawan dengan aku, bangun sini. Tak ada orang jawab juga. Adalah Ali sekali kata, ya Rasulullah, bagi aku ya Rasulullah, bagi aku sudah siap bersedia untuk bertarung dan berlawan dengan dia. Tapi Nabi kata dia adalah Amr. Walaupun dia Amr ya Rasulullah, walaupun dia Amr bin Abdul Wud al-Amiri, aku siap sedia dah. Maka bila Ali pun bertegas juga dalam keadaan semangat begitu, Nabi pun kata tak apa, aku izinkan pergi. Yalah, so one by one lah, yang lain semua tak campur lah. Sebab kalau semua datang serang Amr bin Abdul Wud al-Amiri, so nampak tak adil. Tiba-tiba datang serang tangkap, tak adil. Nak lawan, jom lawan satu lawan satu, one by one. So Nabi pun tak apalah, kalau Ali yang ada, yang lain semua tak nak, Ali pergi. So Nabi pergi, Nabi benarkan Ali untuk pergi. So pada waktu itulah Ali berhadapan dengan Amr bin Abdul Wud al-Amiri, berhadapan dulu. Maka Ali pun kata, wahai Amr, dulu di Mekah aku pernah dengar engkau mengatakan bahawa engkau akan penuhi dengan ajakan-ajakan aku ataupun ajakan-ajakan orang Quraisy ni pada engkau, orang-orang Islam ni pada engkau. Sekarang aku nak ajak kepada engkau 3 ajakan. Adakah kau boleh ikut ajakan aku ini? Sebelum nak perang tu lah, sebelum nak membarazah ni one by one. Dia kata, adakah kau boleh ikut ajakan aku ini? Boleh. Apa dia? Katakan kepada aku pasti akan kau turut. Yang pertama, aku ajak kepada engkau untuk syahadah Islam, mengaku bahawa Allah itu Tuhan dan mengaku bahawa Muhammad itu adalah seorang Rasul. Tundakan ajakan kau, kata Amr bin Abdul Wud. Tundakan ajakan kau. Tak nak, aku tak mau. Nanti lain kali aku tak bersedia kat sini. Ajakan kedua apa? Kata Amr bin Abdul Wud. Ajakan kedua aku, kata Ali, wahai pakcik, wahai Amr, sekarang ni aku ajak kau untuk kau balik sahaja ke Mekah. Tak payah berlawan. Dengan umur yang macam ni, tak perlulah kau berlawan. Kata lagi dia marah lah, siapa yang kata umur aku macam ni tak boleh berlawan, siapa nak berlawan dengan aku, mari sini dengan aku. So dia marah dan terus dia kata, ajakan yang ketiga yang terakhir apa? Wahai budak. Dia pun tak kenal Ali ni, budak. Waktu dekat sana kan dia budak dia tak kenal. Dia kata, wahai budak, ajakkan aku yang ketiga, yang terakhir apa dia? Sekarang Ali kata, aku ajak engkau wahai pakcik untuk bertarung dengan aku. Kejut dia, budak 28 tahun. Kejut dia kata, aku ajak kau. Sekarang ni ajakan pertama tak nak ikut, 2 tak nak ikut, yang ketiga, sekarang ni aku ajak kau, jom kita bertarung. Dia kata, wahai budak, adakah kau anak daripada Abdul Manaf? Abdul Manaf ni kira orang yang hebat dalam peperangan. Abdul Manaf dulu dekat Mekah dulu kan ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni bawah dia semua hebat-hebat dalam peperangan. Adakah kau anak kepada Abdul Manaf? Dia kata, bukan, aku adalah anak kepada Abu Talib. Dia tak kenal dia tak kenal Ali ni, dia tak kenal pasal dia budak lagi waktu di Mekah. Jadi kerana kau dah ajak, wahai budak, aku turut untuk bersama-sama, jom kita bertarung. So bertarung ni dalam kitab Ashabul Rasul ni, bertarung dah start dah, pedang ting-ting, bunyi ting-ting lah, pedang kan, sampai asap dekat tanah tu naik. Sahabat-sahabat dan Nabi tak nampak apa berlaku, tak nampak. Tarung tu kalau kita imagine tengok filem kan, kita tengok filem satu lawan satu ni sampai tak nampak dah gaduh, tapi gerakan tu nampak, cuma tak tahu siapa yang tengah menang, siapa tengah kalah, tak tahu. Sehinggalah dalam kitab Ashabul Rasul menyatakan bahawa pada waktu last kali ketika peperangan itu berlangsung, maka Ali bin Abi Talib telah pun berjaya menebas kepala Amr bin Abdul Wud al-Amiri. Pum, jatuh. Wis, tamat riwayat Amr bin Abdul Wud al-Amiri. Nabi pun ambil, simpan Amr bin Abdul Wud al-Amiri. Nabi simpan dia, Nabi tak kubur lah, Nabi simpan dia dekat kemah orang Islam. Tuan-tuan tahu cerita tu tak habis lagi tu, masih lagi panjang cerita tu. Ali dah selesai dah, berjaya dah. Ni POV Ali ni. Tapi selepas Ali dah berjaya tamatkan riwayat Amr bin Abdul Wud tadi ni, maka Nabi pun suruh simpan dia, letak dekat sini. Selang beberapa hari, datang satu orang jumpa Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, engkau kami sangat hormati, tapi tolonglah, kami bawakan kepada engkau ni harta yang sangat banyak berupa 10,000 dinar. Kami berikan kepada engkau, asalkan kau pulangkan kembali jasad ataupun badan Amr bin Abdul Wud al-Amiri. Rupanya dia adalah ahli keluarga kepada Amr bin Abdul Wud.
Nabi kata tak apa, sekarang ni kamu simpan duit ni, kejap lagi aku akan siapkan badan dia ataupun aku siapkan Amr bin Abi Wud al-Amiri ini untuk diberikan kepada engkau. Tuan kalau tengok cerita Troy, tuan kena tengok juga kan ni peperangan dulu ni. Ada scene ni sebenarnya. Saya tengok cerita ni kan, macam cerita Troy lah tidur dia ni sebenarnya. Troy tu pun sebenarnya tak wujud sangat. Dan cerita orang barat ni Troy lah, cerita tu sebenarnya tak wujud pun. Dia orang buat cerita tu, dia orang ubah Gladiator tu semua kan. Gladiator tu wujud, tapi cerita tu lain sikit. Nama-nama watak lain. Hercules, kita tengok cerita Hercules, ada di zaman Nabi tu, dia panggil Heracles nama dia. Tapi cerita dalam tu lain. Tak sama dengan Islam punya pandangan ataupun Islam punya catatan, tak sama. Dia Hercules ni naik lain, ini naik lain, tak sama. Sama dengan ni. Ini kalau kita Troy tu pun, Troy tu nama negara, tak ada pun sebenarnya. Tapi nak ceritakan ni, dia punya scene tu ada dalam cerita Troy. Troy lah tiru ni. Kan? Rupanya ada. Sebab Nabi bukan nak simpan. Nabi nak biarkan saya tak. Wallahu'alam, mungkin Allah dah berikan wahyu kepada Nabi untuk jangan buat apa-apa. Simpan saja ni. Tengok betul. Ada yang disampaikan. Dan cerita ni termaktub dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ada cerita ni. Dan yang lepas daripada dia sampai jumpa Nabi tu, dan akhirnya pada waktu tu lah dia Nabi bagi pada dia dan bawa 10,000 dinar ni kau ambil. Tak mau. Memang kemuliaan lah. Manusia siapa saja pun memang akram, memang mulia, sangat mulia, maka diberikan dan bawa balik. Tak ada pun datang serang, tak ada. Memang hormat lah. Ahli keluarga dah mati kan, memang hormat. Tapi peperangan tu masih lagi berlangsung ni. Tak tahulah, mungkin dah 20 lebih hari ke 30 hari, tak tahu. Tapi Islam masih lagi berjaga-jaga. Okey. Ada satu POV yang lain pula, ketika mana 40 hari between tu tak tahu mana, tiba-tiba dalam ribat yang ada ni, dipanggil apa? Orang-orang yang mengawasi ni, benteng-benteng ni semua ni, entah macam mana ada satu anak panah terkena ketua kepada Ansar ni, Aus, Sa'ad bin Mu'az. So panah yang jauh tu kena. So orang tak boleh masuk. Tapi Sa'ad bin Mu'az tiba-tiba terkena satu panahan pom kena dekat dia, kena dekat bahagian rusuk ni. Tombang jatuh. Nabi pergi ziarah dia. Dan Nabi tahu, dia tak lama dah waktu ni. So Sa'ad bin Mu'az ni kira macam orang kuat, orang-orang Ansar. Dia kira paling tinggi lah martabat berbanding dengan sahabat-sahabat Ansar yang lain. Dia ketua, pengaruh dia kuat. Dan ketika dia kena tu, orang angkat dia bawa pergi kemah untuk rawat. Dia angkat tangan berdoa kan. Dan nanti Sa'ad bin Mu'az kita akan cerita, tapi saya saja bagi tahu POV ni 40 hari ni. Salah seorang ni yang terkena, ada juga yang syahid, Sa'ad bin Mu'az antaranya. So Sa'ad bin Mu'az waktu tu dia angkat di kemah dia, dan dia angkat tangan, dia kata, wahai Allah, sekiranya akan ada lagi peperangan di antara Islam dengan Quraisy makna Mekah, jangan matikan aku lagi. Tapi sekiranya masih lagi ada, kalau sekiranya masih lagi ada peperangan di antara Islam dengan Quraisy, jangan matikan aku lagi. Tapi sekiranya tidak ada lagi peperangan di antara Islam dengan Quraisy, maka aku redha dengan apa yang kau telah tetapkan pada aku. Kan, maksudnya dia nak lagi berlawan dengan Quraisy ni. Sebab Quraisy ni sebenarnya banyak yang menyakitkan hati Nabi, menyakitkan Nabi, macam-macam lah, dihina Nabi. So dia tak boleh nak membiarkan orang kafir Quraisy ini bermaharajalela. Tapi dengan doa dia tu isyarat kepada bila mati saja, Sa'ad bin Mu'az nanti mati. Setelah nanti berlakunya perang Quraizah nanti, selepas ni berlaku perang Quraizah, dan Bani Quraizah yang dihukum oleh Nabi SAW adalah daripada keputusan Sa'ad bin Mu'az. Sebab sebelum Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, Sa'ad tengah nazal, Sa'ad bin Mu'az kata, wahai Sa'ad, Nabi kata, wahai Sa'ad, engkau adalah orang yang sangat rapat dulu dengan Bani Quraizah. Sebab Aus dengan Bani Quraizah geng. Dengan yang lain-lain, Bani Qainuqa, Nadir semua dengan yang lain. Tapi Aus dengan Quraizah dia geng. Dia kata, aku serahkan kepada engkau wahai Sa'ad, apa yang kau perlu lakukan terhadap orang yang khianat di kalangan Bani Quraizah. Dia kata, wahai Nabi, wahai Rasulullah, tamatkan saja riwayat mereka. Maknanya hukum saja, selesai. So waktu itulah dia pergi ke sana, dan akhirnya dia tamatkan riwayat Bani Quraizah, dan terus ada yang sebagainya dihalau keluar. Bukan semualah ditamatkan, sebahagiannya dibiarkan keluar, sebahagian lagi dia. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia dan syahid dalam peperangan Khandaq. Dan Islam menang waktu ni. Islam menang kerana hari yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Ahzab ayat ke-9 untuk menerangkan kepada kita bahawa
Allah yang memberikan kemenangan kepada Islam. Ayat ke-9 tu ayat apa? Kita bagi laluan dulu pada azan. Ada azan. Pada azan, dan kita sambung sikit lagi berkaitan dengan penutup perang Khaybar, perang Khandaq insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini berlaku pada tahun 5 Hijrah. Dipanggil sebagai peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab, yang mana ia berlaku selama 40 hari. Tetapi tidaklah berlaku seperti mana perang Badar dan juga perang Uhud yang adanya pertempuran. Semua dalam tempoh 40 hari itu berlaku mubarazah ataupun serangan-serangan hendak yang menyebabkan ada juga yang syahid. Termasuklah kita sebutkan tadi orang kuat Ansar, itulah Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Mu'az ini kira macam ketua kepada kalangan Aus, dan dia sangat dihormati. Dan dengan sebab dia lah bila mana Mus'ab bin Umair dakwah Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az dakwah orang bawah dia dan ramai masuk Islam. Dan tuan-tuan tahu Sa'ad bin Mu'az ini bila dia meninggal dunia syahid, Nabi kata arasy Allah bergegar. Sa'ad bin Mu'az waktu ni lah, waktu tengah selesai dah, habis perang tu habis dah, Nabi kata Sa'ad bin Mu'az kerana kewafatannya itu arasy Allah bergegar. Banyak para ulama dia menghuraikan dan menafsirkan apa maksud arasy Allah bergegar. Antaranya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ialah kerana seronok roh orang yang hebat ini naik ke langit. Naik, kita roh, kalau kita ni kalau meninggal roh naik ke langit pertama, naik kedua, naik ketiga, naik keempat, naik. So malaikat juga turut seronok bergembira dengan roh Sa'ad bin Mu'az. Dan ketika Nabi nak mengkebumikan Sa'ad bin Mu'az pun, para sahabat mengatakan bahawa Nabi berjalan pun seolah-olah macam terjengkit-jengkit seperti ramai orang, padahal tak ramai. So Nabi kata, engkau tidak lihat bahawa ketika mana Sa'ad bin Mu'az ini diusung pergi ke kuburan, malaikat juga turut sama mengusung jenazahnya. So sangat hebatlah. Sa'ad bin Mu'az ni kira macam Abu Bakar. Abu Bakar Mekah, Sa'ad bin Mu'az ni di Madinah. Sebab atas tangan dia seluruh Madinah tu masuk Islam. So sangat-sangat hebat. Okey, balik-balik pada tempoh 40 hari tu. 40 hari itu dalam hari yang terakhir, hari ke-40 tu. Dalam hari yang ke-40, 39, 38, 2-3 hari lagi nak habis ni. Nabi pun tak tahu lagi berapa hari nak habis. Cuma Nabi kata, Nabi utuskan Zubair Al-Awwam untuk menjadi pengintip Nabi. Dan dekat sinilah Zubair Al-Awwam dilantik dan digelarkan sebagai Al-Hawari. Al-Hawari ini adalah pengikut setia. Dan Nabi katakan kepada sahabat, dia kata setiap Nabi ada Hawariyun. Setiap Nabi dia ada pengikut setia. Nabi Isa dia ada pengikut setia, ada 12 orang. Tapi kata Nabi SAW, pengikut setia aku adalah Zubair ibn Al-Awwam. Zubair nanti kita akan ceritakan, sahabat kelima nanti kita akan cerita. Ini baru keempat. Tapi nak katakan bahawa Zubair ni dia pergi intip, tapi tak lepas daripada Khandaq tu. Hari ke-40, Nabi kata aku nak seorang yang boleh lepas masuk. Siapa yang berani? Nabi pun tengok, tak ada siapa. Nabi tengok Huzaifah Al-Yaman boleh. Itu wahai Huzaifah. Huzaifah ni adalah sahibu sirri Rasulullah, pemilik rahsia Rasulullah. So Rasulullah kata, wahai Huzaifah, tutup kepala, masuk. Waktu ni malam, gelap. Tutup kepala, masuk. Dan keadaan pada waktu tu cuaca sangat-sangat sejuk. Ni hari terakhir ni, last. Waktu tu dia orang nak balik dah, tapi belum tahu lagi dia orang nak balik. So Nabi kata, wahai Huzaifah, cuba kau pergi tengok apa berlaku dekat orang-orang musuh. So dia pun pergi tutup kepala. Dia adalah orang Islam tahulah, walaupun dia buat Khandaq, tapi dia tahulah jalan-jalan mana nak lepas, semua tu dia tahulah. Ada jalan-jalan sembunyi dia. So naik masuk terus dekat perkemahan orang-orang Quraisy ni. Tutup muka dan tak tahu siapa di sebelah kanan kiri, tak tahu. Kalaulah orang-orang musuh Islam ni dapat tahu yang itu adalah Huzaifah, habis. Memang kena, kan bahasa kita kena lauk lah kan. Jadi waktu tu Allah lindung dia. Tutup kepala, dan waktu tu semua tu ditunduk, dia tengok, dia dengar Abu Sufyan waktu tu. Abu Sufyan kata, seluruh orang-orang Quraisy bersiap. Sebab kita tak tahan dah duduk dekat sini. Sebab terlalu kuat sangat. Dia punya rih, angin tu terlalu kuat. Contoh kalau pergi Madinah, sejuk tu tak apa. Jangan angin. Dia sangat sampai tertusuk dekat tulang. Kalau jenis yang memang belah-belah saja sel-sel kan. Pergi pula subuh, waktu tu sejuk okey lagi. Cuaca sejuk okey, jadi jangan angin. Angin tu pergi melekat. Yang ini Allah hantar angin ke Madinah.
Sehingga Allah turunkan ayat ke-9 nanti surah Al-Ahzab. Tapi waktu ni bila Huzaifah Al-Yaman didengar Abu Sufyan kata, "Okey, siap semua." Bila siap semua tu, Abu Huzaifah dia jadi macam lega sikit lah, sebab tak adalah dia duduk lama, dia takut apa-apa hal berlaku, dia tak boleh nak cakap apa lagi kan. Pada waktu tu semua siap. Semua beransur balik ke Mekah. Dan dia pun balik jumpa Nabi, dia kata, "Rasulullah, mereka semua dah balik ke Mekah." Dan Allah pun turunkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-9. Allah kata, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. "Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan." Allah kata, ketika mana datangnya kepada kamu itu tentera-tentera Ahzab ini, lalu kami hantarkan kepada mereka itu rihan wa junudan, iaitulah angin yang kuat, yang kencang, dan juga tentera-tentera Allah yang kau tak nampak daripada kalangan malaikat. Lam tarauha, yang kau tak nampak. Rihan, junudan, kau tak nampak, tapi malaikat dengan angin tu datang tu sebenarnya untuk mengusir mereka pergi. So ayat ni sebenarnya sangat memberikan kekuatan kepada kita bahawa kalau hari ni kita tak ada jalan keluar, ayat inilah sebenarnya yang Allah nak bagi tahu. Jangan ingat tentera-tentera Allah itu tak ada. Lam tarauha, kata Allah, kau tak nampak pun tentera Allah sedang bekerja untuk engkau. Yang pasti usaha. Nabi tunjukkan usaha Nabi untuk gali parit. Nabi tunjukkan usaha Nabi untuk mempertahankan Islam. Nabi tunjukkan usaha Nabi untuk pergi cek macam mana musuh Islam. Akhirnya Allah kata, Allah utuskan farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha, yang kau tak nampak pun sebenarnya apa kerja yang Allah sedang lakukan. Rih, angin, memang tak nampak tapi terlalu sejuk, dan malaikat-malaikat yang ada pada waktu itu menyakitkan mereka dan menyebabkan mereka balik. So ini antara yang kita boleh belajar dalam perang Khandaq, yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Islam. Juga termasuklah kita hari ini, kalau kita rasa tidak ada jalan keluar untuk menang, jangan sangka begitu, kerana Allah mampu untuk memberikan kemenangan kepada kita, untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan. Apa yang kita nak tu semua boleh Allah bagi. Janji 5 tahun Nabi berada dekat Madinah, cuba try apply apa yang Nabi telah buat, maka kat situlah sebenarnya jawapan untuk kita memenangi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita lakukan, insya-Allah. Kita berhenti sini 5 Hijrah. Habis 5 Hijrah, 6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaybiyah. POV Ali ada tapi tak banyak. Nanti kita akan tengoklah sempat atau tidak, kita akan cerita. Sebab on the way balik daripada perjanjian Hudaybiyah, turun surah Al-Fatah untuk Nabi memerangi Khaybar. Mungkin kita cerita juga tu perjanjian Hudaybiyah ni sebab dia relate terus pergi ke Khaybar, dan peperangan Khaybar itu ada Sayyidina Ali bin Abi Talib. InsyaAllah kita cerita pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami dah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.